sebenarnya kan, tak ada isu paksa memaksa, aktiviti ganas-ganas, tak ada. Sepupu dengan adik 12 tahun tu cuma melakukannya dengan sukarela. Ini bahayanya bila sudah berlaku beberapa kali mesej-mesej, borak-borak, gelak-gelak, couple-couple, mesra-mesra. Nampak tak? Bila hari kejadian tu melakukannya dengan sukarela sahaja, aktiviti S. Suami isteri, ayah dan mak sekalian nampak kan isu ni kan? Adik-adik remaja ni curiosity dia, daya ingin tahu dia sangat tinggi. Sebab tu bila Dr. Azimah scan tu, baby dah nampak kaki, dah nampak tangan tu, Dr. Azimah tunjuk dekat adik tu, adik, ini orang bunian yang ayah cakap tadi. Ada kaki, ada tangan. Sekarang ni baby sudah berumur 15 tahun dah. Sebab kejadian yang Dr. Azimah cerita ni 15 tahun lepas. Alhamdulillah, walaupun beliau umur 12 tahun, berjaya lahirkan baby dengan selamat.